Jom jamah sikit. Hari ni kita nak jamah dekat mana? Hari ni kita jamah di Jibril. Disclaimer, kedai dia agak gelap, jadi hati-hati tau time makan. Hihi. Tapi kedai dia serius lawa. Masuk-masuk terus disajikan lagu-lagu old school. Kedai dia pun ada 2 tingkat tau. Ini antara makanan yang akak dan adik jamah order. Banyak kan? Yang ini menu baru iaitu salmon masak bawang. Rasa masak bawang dia pedas-pedas manis. Tapi pada akak jamah lebih sesuai jika digandingkan dengan ayam atau daging. Ini pula best seller dekat Jibril ni tau, iaitu salted egg butter combo. Ada ayam, udang dan sotong. Kuah dia agak pekat tapi tak muak sebab ada taburan cili yang bagi rasa dia balance. Yang ini asam Thai butter clam. Clam dia banyak dan fresh. Yang ni korang boleh order as side dish lah sebab boleh share 3 ke 4 orang. Rasa dia masam-masam pedas tapi bila makan dengan mantau, auto ketagih nak makan lagi tau. Last kita orang makan salted egg croissant. Tengoklah tu, feeling dia melimpah, penuh. Lepas tu rasa dia memang sedap. Lepas tu akak jamah minum mango cheesecake mocktail. Rasa dia macam yogurt berperisa mango tau. Yang ni ice biscoff coconut smoothie. Rasa dia lemak-lemak berkrim. Lepas tu ada manis-manis karamel juga. Yang ni pun menu baru juga tau, iaitu What Passion. Siapa yang order air ni nanti dia akan ada show tau. Tunggu je lah. Untuk air ni ada rasa soda, masam-masam dan ada hint asap tu sebab dibakar kan. Serta boleh rasa parutan kelapa dalam air tu. Tengoklah tu, habis licin kita orang menjamah. Sebab akak dan adik jamah approve.